menggigit-gigit. Bayangkan apa yang berlaku. 19-18. Betul 19. Faris mudah diambil kali ni. Peluang untuk Perak. Ada Aizat. Satu pukulan ke arah badan. Ijat Nurizat Nordin mengalih-alihkan bola. Dia adalah bagaimana apabila first ball Zul tinggi lepas. Kemudiannya hantar acak tadi. Memudahkan saja tindakan Nurizat Nordin. 20 untuk Perak. Time out pula dia macam ni. Tak ada. Perak mata akhir hujung. Kalau kita tengok ni. Maka Faris minta bola. Dia cakap dengan Ijat tadi. Dia janji sampai dia. Saya dengar dia cakap tu. Nampak Allah. Masa ni pula tali kasut cabut. Macam-macam lah Mika. Ya, Nurizat Nordin pasti perlu menunjukkan reputasi yang baik sebab dia adalah pemain yang kini berada di ranking teratas negara pastinya. Jadi reputasi perlu dikekalkan. Gitu. Jadual perlawanan ada. Tengoklah di Facebook. Saya dah pin dah Lama betul dia mengikat tali kasut tu. Menganyam ke ikat tali kasut. Elok welding je lah tali kasut tu. Betul. Senang. Baiklah. Mata akhir guys. 20. Mata akhir 19. Adakah servis ini sangkut yang mengakibatkan mata terikat 20 sama? Itu dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihatlah bagaimana servis Faris ini sudah pun mengucar-ngacir keadaan. Tetapi clearance daripada Afiq Aiman ini pula just nice bagi kata orang putih. Menjoget-joget di jaring menyebabkan Faris tak dapat mengambilnya. Kedudukan sekarang ini 20 sama ke 19-20? 19-20. 19 mata akhir 20. Ikhwan perlu memberikan servis yang paling berpower sekali. Mungkin mengeluarkan api. Tetapi lihatlah Ikhwan. Bola ke jaring. Itulah kesudahannya. Perak menang, Joe. 21.